Okey. Kalau No, boleh, saya nak mau. satu Saya je, nak, Speaker. saya nak bagi jawapan. Permintaan. Saya menulis pada Yang Berhormat Perdana Menteri, No. Ketua Majlis dan juga salinan pada Speaker. Bila nak buat sidang tak apalah keputusan Speaker. Cuma kita minta supaya lebih daripada 2 hari sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya 2 hari. 1 hari ni dah habis sejam. Kemudian Menteri nak bahas, nak bentang sejam, nak golong sejam. Kita nak bahas 5 minit, apa saja kita boleh sentuh. Jadi saya minta, saya dah hantar surat pun Itu permintaan. supaya dilanjutkan. Itu permintaan. Terima kasih. Pendang ada standing order apa? Saya 11.3 juga. Okey, apa isunya? Sebab Kalau yang sama saya tak bagi. Tak ada, bukan. Sebab saya nak bagi alasan 11.3 yang saya minta ni, Tan Sri Speaker. Yang pertamanya, peraturan ini kita boleh minta untuk kita tangguhkan, sebab yang nak minta buat RCI ni daripada 2013 hingga 2018 dan disambung lagi 2 tahun 2020. Jadi maknanya ada kaitan. 2020 tu ada kaitan dalam RCI ini yang boleh kita bincang masa ketika Menteri Kewangan adalah daripada Bagan. Jadi kalaulah kita tak tangguh, kita tak boleh dapat penjelasan daripada Yang Amat Berhormat daripada Tambun. Jadi dia tak serius benda ni, sebab RCI ni benda besar. Ini membuat satu spekulasi, Baik, kesimpulan yang menyebabkan 10 bilion duit hilang on the paper. Sekarang saya nak buat keputusan. Speaker, ringkas. Tak ada ringkas dah habis dah. Saya dah buat keputusan. Sekarang, Tuan-Ketua, majlis perkahwinan nak dibuat. Majlis apa? Pengantin tak datang. Majlis apa tak dengar? Majlis perkahwinan nak Majlis berlangsung. perkahwinan. Tak ada majlis perkahwinan. Nak berlangsung. Hari ini Pengantin tak datang. Siapa yang kahwin ni? Siapa yang kahwin? Kepala otak fikir kahwin je kepala otak tu. Pula majlis perkahwinan ni. Tak ada. Baik, listen. Baik, dengar semua. Semua kita, saya termasuk terikat dengan 11.3. Maknanya bila Perdana Menteri mohon untuk mengadakan persidangan. Jadi dia hantar surat, saya akur, sebab itulah saya benarkan majlis ini diadakan. Bukan majlis perkahwinan, majlis persidangan ini. Baik, namun pun begitu, untuk mengatakan kenapa PM tidak ada, kita ada TPM di sini. Adakah anda nak downgrade kedudukan TPM? No, TPM berada di sini mewakili kabinet. Menteri-menteri lain juga mewakili kabinet. Baik, itu satu. Yang kedua, kita masih lagi ada 2 sesi yang penting. Ini yang pertama. Yang kedua, 5 hari bulan 10 ialah sesi bajet. Itulah yang boleh digunakan oleh setiap Yang Berhormat. Mintalah apa juga, dan boleh juga dirujuk kepada persidangan hari ini. Apa yang kita nak, nanti dulu yang Kota Baru, nanti dulu. Baik, kita bentar nama bajet. Nanti itu kuasa kan. Menteri. Yang Berhormat nak debate dengan saya ke? Cara bagi peluang. Bila saya bercakap, Yang Berhormat dengar dah dulu. Yang ketiga, kita ada Special Select Committee. Ada 12 orang dan pengurusi berada di sini. Malah Special Select Committee boleh pick up, kutip apa yang kita bincangkan, buat satu resolusi, panggil siapa lagi arahan-arahan yang diperlukan, bentangkan dan desak. Because inilah kali pertama semasa saya jadi speaker, laporan pengurusi Select Committee kita bentang dan bahaskan dalam Dewan. Kita pernah buat. Dan apakah kita tak boleh buat itu? Bukan saya bagi 5 minit, saya bagi 1 jam lebih untuk membahas. Maknanya ruang saya buka seluas-luasnya. Sebab itu, oleh kerana saya terikat dengan 11.3, saya nak proceed juga. Silakan. Isu